Jarinya Mak Den. Lauknya Mak Kimbung. Faham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua wari-wari yang ada yang tengok video ni. Hari ni YB nak cerita sikit dengan korang lah kan. Lepas dia berjumpa tadi Mak dengan owner kepada Mak Kimbung. Itulah meeting lah sikit, orang muda punya meeting lah kan. Lepas tu dah habis meeting apa semua, lepas tu dia khabar, YB kau tak nak makan ke khabar? Boleh bang khabar, tapi boleh tak saya nak tapau ni khabar? Tapau lah Mak. Parilah tempek tu. Pari tempek tu biji rambik dia punya lauk Mak. Mak nak tahu tak, Mak Kimbung ni dia ada 70 jenis lauk. Kalau Mak pergi situ, tak tahulah Mak jadi apa. Mak menonggok lah kedai tu macam apa nak makan ni apa nak makan ni. Padahal kek Mak Kimbung tu Mak 70 jenis lauk. Jadi tak adalah YB nak ambil 70 jenis ni kilo ke apa. Okey, nak bagi tahu dengan korang dan juga nak bagi tahu dengan Mak Den lah. Antara lauk yang dia ambil tadi, dia punya sotong ni Mak. Dia punya sotong ni dia dah siap potong-potong ni. Ini dia dah siap potong-potong ni Mak. Dia dah letak kat dalam pinggan-pinggan kan. Dia adalah dia punya harga-harga ni yang sotong ni. Okey. Ni ada sotong ni Mak. Lepas tu macam kita macam biasa lah Mak. Kalau tak ada masak lemak, ni masak lemak itik. Ada masak lemak itik. Lepas tu ada masak lemak ikan koli. Ikan koli sini. Lepas tu macam biasa ada robong. Okey. Dekat situ dia punya kedai, kalau Mak nak makan, Mak boleh makan dekat bahagian luar tu, ataupun Mak boleh makan dekat dalam tempat dia ada berekon. Tapi macam standard macam kita ni makan kat Mak. Long ekon kan. Okey. So kita rasa sikit dulu Mak. Macam Mak Den nak beritahu dengan korang semua, Mak Den ni dia punya pagarnya tinggal sebatang. Jadi tak tahulah kau nak bagi rodang ni sekarang. Sini jadi kan. So kita potong sikit bagi Mak rasa dulu. Okey. Mana mula dia, mana mula kapal terbang datang. Rasa. Gitu. Sedap. Okey. Dia punya kodeh ada rasa, garam ada rasa kan. Ni peminat sotong kan ni. Lepas tu ni ada punya cicah cicah untuk sotong. Okey. Okey Mak. Kan kau jadi kan kita menterdarah. Kan kita berdarah kan. Yang penting sekarang ni kita dah beritahu dengan orang yang tengok kita ni Mak. Datang dekat restoran Mak Kimbung. Betul tak? Jarinya Mak Den. Lauknya Mak Kimbung. Faham? Faham kau Mak? Faham? Faham. Dan tampar kau kan? Cakap Mak. Dan tampar kan. Okey. Jangan lupa follow TikTok saya. Okey dah. Bye bye. Bye.